Assalamualaikum, Puan. Salam. Okay, Nina, masuk. Puan panggil saya, Puan? Okey, duduk dulu. Okey, Nina, tolong ingatkan kepada semua pegawai KPDN di negeri dan cawangan, kita kini berada di fasa akhir sebelum pelaksanaan sistem permit bekalan yang baru. Okey. Kalau ikutkan akan beroperasi sepenuhnya pada 1 Disember. Di sinilah 2025. Okey? So, apa tindakan yang perlu dilakukan oleh pegawai negeri dan cawangan, Puan? Alright, okey. Sistem lama ni, dia tak akan lagi menyokong proses selepas tarikh tersebut. Jadi, jika ada permohonan tertunggak, ia akan menjejaskan kelulusan. Ini akan menimbulkan aduan pada pemohon lah. Jadi, untuk mengelakkan gangguan rantaian bekalan, komoditi kawaselia seperti minyak masak, petrol, diesel, LPG dan lain-lain ni, sistem baru ni memerlukan migration data yang bersih. Jadi, penyelesaiannya segera adalah kritikal untuk yang sedia ada ni. Baik, Puan. Saya akan ambil tindakan segera, Puan. Okey, terima kasih Nina. So, kita mengharapkan komitmen daripada semua pegawai lah di negeri. Sama-sama kita pastikan tiada gangguan bekalan yang akan berlaku. Okey? Terima kasih. Baik, Puan. Sistem permit bekalan akan bermula 1 Disember 2025. Jadi pastikan semua pemprosesan selesai dalam sistem sedia ada. Rin, okey tak saya dah tembak tadi? Okey macam ni? Okey, fine. Okey.